Baru-baru ni saya ada baca satu posting di mana seorang individu ataupun seorang kanak-kanak dia memerlukan dana dengan kadar segera sebanyak RM10,000 bagi menampung kos pembedahan skoliosis dia. Tetapi bukan sahaja artikel tu yang menarik perhatian saya. Ada satu komen daripada brother ni yang tu lagi menarik perhatian saya lah. Sebab apa? Brother ni dia cakap, alah kongsi je QR ataupun nombor akaun family tersebut. Sebab ramai rakyat Malaysia yang baca posting ni pasti akan membantu. Jadi bila saya tengok komen tu, saya terfikir sebenarnya kefahaman ataupun pemahaman rakyat Malaysia ni, dan rakyat Malaysia ni pun suka sangat bantu orang, tak kisahlah apa-apa kaum sekalipun. Bila dia tengok seseorang tu susah, pasti dia orang akan mengulurkan bantuan tu, tak kisah dari segi wang ringgit, tenaga dan sebagainya. Cuma je konsep tolong menolong tu sebenarnya ada dalam takaful, dan konsep tu dipanggil sebagai ta'awun, maksud saling tolong menolong, berkongsi risiko. Macam korang ambil apa-apa polisi takaful, setiap bulan yang korang bayar tu dia akan masuk ke dalam satu tabung tu dipanggil sebagai tabarruk fund. Jadi bila salah seorang daripada pencarum tu ditimpa kesusahan, katakanlah contoh macam kes adik tadi tu, family dia mencarum untuk adik tu. Jadi bila adik dia memerlukan dana RM10,000, jadi RM10,000 tu akan diambil daripada tabarruk fund tadi, dan tabung tu akan digunakan untuk menampung kos pembedahan tu. Dan bukan tu sahaja, apa-apa jenis klaim sekalipun akan diambil duit tu daripada tabarruk fund tu sendiri. Istilah yang sama, konsep yang sama. Cuma je bila kita kaitkan dengan kongsi risiko ni, dia ada satu syarat utama dia, setiap orang tu bila nak mencarum tu dalam keadaan mestilah sihat. Bukan sahaja tentang duit, tetapi keutamaan dia adalah berkenaan kesihatan tu sendiri. Jadi katakanlah bila salah seorang yang mencarum tu dah ada penyakit sedia ada, contohlah dia ada penyakit jantung, dia baru nak mencarum. Jadi tak adil dekat situ, sebab semua orang kat situ dia mencarum waktu dia orang masih lagi sihat. Tapi bila individu yang baru nak mencarum dia ada penyakit jantung, kat situlah ada berlaku ketidakadilan. Jadi untuk keadilan, syarikat takaful akan mengecualikan penyakit jantung sedia ada tu. Jadi penyakit-penyakit lain masih lagi boleh di cover, cuma penyakit jantung tu saja tak di cover. Dan dekat sini saya nak ketengahkan, kalau kita tengok dekat sini saya share dekat dalam video ni, sebanyak RM1.13 bilion jumlah tuntutan, iaitu sebanyak 168,910 kes. Dan bila kita pecahkan kat situ, dia ada banyak lah, ada medical treatment, ada death, ada TPD, ada critical illness, ada personal accident. So that's why guys, salah satu perkara yang korang kena consider untuk memilih syarikat takaful, korang kena pilih syarikat takaful yang ada tabarruk fund dia sangat kukuh dan sangat strong. Contoh macam PRU BSN. Saya Amin Nurdin, takaful advisor anda.